Alhamdulillah hari ini kita sama-sama dapat bersama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan juga daripada tim universiti yang hadir pada hari ini untuk memberikan sumbangan dalam bentuk beasiswa dan juga laptop. Sumbangan ini kita dapat membantu pelajar supaya mereka dapat meneruskan pengajian. Kami di Lembaga Zakat Selangor mengucapkan jutaan terima kasih kepada para pembayar. Kita harapkan mereka ini pada satu hari nanti akan menjadi golongan yang profesional jadi pembayar kepada Lembaga Zakat Selangor. Alhamdulillah, perasaan saya semasa mendapat sumbangan daripada Zakat Selangor ni amatlah bersyukur dan gembira. Ianya amat membantu keluarga saya yang tidak terlalu berkemampuan. Saya pada masa akan datang menjadi seorang yang boleh membantu keluarga, meneruskan kehidupan dan menjadi pembayar zakat pada masa akan datang. Kepada pembayar zakat di luar sana, anda tahu bahawa bayaran anda selama ini dapat membantu kami para asnaf untuk meneruskan kehidupan dengan lebih berjaya pada masa akan datang. Saya ingin ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Zakat Selangor kerana telah memberi sumbangan ini. Ia dapat membantu saya dari segi pembelajaran iaitu dalam melakukan tugasan assignment yang diberikan oleh lecturer saya. Naikkan semangat saya untuk belajar lagi. Perasaan saya apabila menerima sumbangan ni, saya rasa bersyukur sebabkan keluarga saya pun kurang berkemampuan. Saya boleh menggunakan sumbangan ini untuk perbelanjaan harian saya. Perasaan saya waktu dapat sumbangan ni memang happy sangat lah. Akan guna dengan baik lah. Sebagai seorang pelajar, duit ni boleh membantu saya untuk membeli alatan belajar. Terima kasih SMP Sungai Besar.